Siapa kat sini suka pistachio? Okey, dekat tangan aku ni ada Pixel 11 warna pistachio, okey, yang orang buat dengan laksa dengan nasi lemak tu. Jadi video kali ni aku nak ceritakan pasal line up Google Pixel 11 series dan ada lagi warna lain, phone lain. Jom aku tunjukkan. Yang ini Pixel 11 biasa. Bagi yang tak tahu, ini adalah phone yang paling murah lah, okey. Jadi kalau bajet tak ramai, bolehlah ambil yang ni. Kita ada pula Pixel 11 Pro. Yang ni warna barulah, warna hitam matte. Dah macam Apple kot, okey. Ada warna hitam mati macam ni. Seterusnya ada Pixel 11 Pro SL. Sebenarnya dia besarkan je lah daripada yang warna hitam tadi, ada besarkan. Jadilah Pro dengan Pro SL. Jadi dekat tangan aku ni ada phone lipat Pixel yang terbaru, katanya makin lasak, makin zoom boleh jauh. Tapi yang pastinya dia punya design memang cantik lah, aku suka. Nampak unik dan macam mana aku on screen dekat luar ni korang rasa. Seterusnya kita ada jam pula, Pixel Watch 5. Okey, sebenarnya dia jam yang sama, cuma dia beza saiz. Okey, yang pertama ni 45mm, yang kedua 41mm. Jadi letak sebelah-sebelah, nampaklah satu besar, satu lagi kecil. Tapi benda yang paling best kan, jam ni, lama. Warna apa dia? Warna pink kot. Jadi itu sajalah video aku pasal pelancaran Google Pixel 11 series yang terbaru. Dan ini aku dapat device dan kita tengoklah aku nak buat unboxing ke, nak buat test ke, apa pendapat korang. Baik boleh tak Pixel tahun ni ataupun